Ustazah, ada tak amalan supaya anak solat? Allahu Akbar. Kita ni memang sangat bimbang berkait dengan solat anak. Kita ni dah tua. Kita ni mungkin dah boleh jaga solat. Mana-mana ke, sibuk ke, penat ke, letih ke, stres ke, kita solat. Tapi belum tentu ya anak-anak kita solat. Jadi dalam hal ini saya nak kongsikan satu amalan yang mana ia daripada Nabi Ibrahim AS yang dirakam di dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Amalkanlah. Inilah doa yang paling mustajab yang kita patut hafal dan baca ulang-ulang. Setiap kali lepas solat ke, waktu sujud akhir solat ke, sujud setiap sujud pun boleh, ataupun sebelum bagi salam. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami golongan yang tetap teguh mendirikan solat, dan zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah, tunaikanlah permintaan kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Semoga bermanfaat.